Buat tepi tak ada surat cinta apa, jadi nak tengok mesej dia balik. Tapi ada benda yang aku ingat, mungkin ada benda yang kita ingat. Kita start review dulu. Okey, yang dia hantar ni Nikon 50mm 1.8D. Lens favorite aku sampai ke hari ni berbanding 50mm 1.8D atau G, dan berbanding 50mm 1.4G. Aku tak apa suka. Sigma Art best tapi besar baki berat. Aku paling suka lens favorite aku yang ni. Kalau Sigma yang non art pun aku tak apa suka. Aku lebih suka dia ni. Kalau Canon 50mm 1.4 best. Sorry tu 1.8. 1.4 best. Kalau 1.2 aku tak apa suka sebab bulky berat gila. Ni favorite aku. Lens dia nampak kotor. Okey, nampak ada habuk, coating problem, fungus. Cop jari pun ada. Ni kan, cop jari pun ada. Dulu dia dah discontinue setahu aku kan. Okey. Dulu masa dia dalam pasaran dalam 1000 lebih juga. Okey. Second hand dia untuk 2026. Okey. Daripada aku agak daripada 600 dan ke atas. Bawah pada tu jackpot. Hampa kena jumpa, tengok. Okey. Jumpa, tengok, check. 28mm 1.8G. Okey, 28mm ni aku nak cerita sikit. Bukan dia ni. 28mm 2.8 ke, 1.4 ke, 1.8 ke, daripada dulu sampai lah biasanya dia lebih mahal daripada 24. Sepatutnya 24 lebih mahal. Dia special sikit. 1.8 aku tak ada. Aku sendiri kalau collection aku 28 2.8. Okey, antara lens favorite aku dia saiz ni. Yang ni material lebih berplastik. Okey. Coating dia aku tak sure bercalak ke apa. Orang Pening panggil bertelau, penuh garisan. Okey. Baru dia aku percaya, aku agak aku dah lupa harga. Baru dia mungkin 2000 lebih dan sebagainya. Second hand dia aku agak juga dalam 1000 lebih. Hampa nak lebih tahu harga senang. Dalam media sosial banyak kan. TT ada, F ada, I ada dan sebagainya. Hampa tengok harga market dan pasaran semasa. Okey, yang mana hampa rasa balai beli. Tapi ini antara lens yang sangat best. 28 berbanding 24. Okey, mana servis. Yang ni 24120 ya. Aku ingatkan tadi 2470. Patutlah dia ringan. Semua lens dia macam tak pernah dibuka kan. Okey. Belakang ada cop jari kotor, habuk, fungus naik sayang doa. Okey. Fungus macam biasa kita cuci keluar. Dalam semua lens dia, yang ni yang paling teruk. Okey, yang ni yang paling teruk. Okey, condition lah. Fungus apa semua naik banyak. Fungus kalau kita cuci dia keluar. Kalau dia tak keluar tu adalah fog dengan haze. Fog dengan haze boleh matikan sahaja Kemudian yang ni. Oh, banyak. Okey. 24120. Lens ni dia lebih ringan daripada 2470. Okey, dia mahal, dia masih mahal. Dia yang ni 2000 lebih, 3000 lebih aku tak sure. Second hand dia. Yang ni boleh main harga sebab apa? Kurang di pasaran. Sebab dia antara model yang tak ada problem ni. Model sebelum dia yang tak ada VR pun dah padu. Yang ni ada VR setahu aku. Betul ya? Yang tak ada VR dah padu. Sedangkan yang ni ada VR lagi padu. Aku biasa pakai, aku biasa memiliki, lah aku dah tak ada. Okey. Hang buat jalan-jalan, buat hobi dia F4. Okey tak? Setahu aku. Betul? F4. Dia F4 bermaksud bila hang tangkap 24mm boleh pakai F4, hang zoom boleh pakai F4, hang pakai berapa mm pun boleh pakai F4. Tapi hang nak tukar 5.6, 6.3, f7.1, 8 dan sebagainya, suka hati hang. Okey. Gambar dia very sharp, memang best. Hang buat hobi boleh, hang buat job boleh, hang buat jalan-jalan boleh. Sebab apa? Kalau 2470 2.8 dia heavy. Kalau hang buat untuk berjalan-jalan, kadang heavy ini tak apa best. Okey, kalau siapa yang boleh tahan best. Kemudian hang nak tahan tele, hang ada lens yang pula. Yang ni boleh kata macam all rounder. Okey, once bila ada lens ni, hang tak mau ada lens ni, hang tak mau ada lens ni pun boleh. Tapi kalau ada dua lens ni jadi satu bonus kan. Sebab apa? Aperture dia 1.8, aperture dia 1.4. Ada perbezaan kat situ lah. Okey. Dan yang ini dia wide ke tele ke medium lah kan, 120. Sangat best. Okey. Kalau tanya aku,
Mana satu less nak beli. Mula-mula hang ada yang ni. Nombor 2, nombor 3. Ya. Kalau hang banyak duit tak tahu apa, beli 3 kan. Dulu masa mula-mula baru dia keluar, okey, kita kira masa mula baru keluar. Ini contohlah ni 6,000, 3,000, 6, 9 tambah 2. Contoh kan. 11 tambah 1 dah dalam 12 13,000. Lah ni 2026 kalau hang beli semua ni, okey, aku agak sajalah, okey. 5 ke 6,000, okey, 5 ke 6,000 minimum hang dah boleh dapat semua ni berbanding harga dulu. So hang dah dapat 50, 60%, 70% diskaun. Kalau hang nak buat job sekadar job wedding, job event atau hobi-hobi biasa apa semua, hang baru nak starting ataupun hang nak continue, hang boleh pakai yang ni. Sebab apa? Mirrorless dah tengah mahal. Okey, hang nak ikut trending sangat buat apa? Sedangkan fotografi DSLR, daripada orang kata zaman filem dah best, yang ni sangat best. Mirrorless dia dah tak ada mirror, tapi teknologi dia sangat best. Kalau hang nak ikut teknologi, okey, hang beli set-set macam ni, hang dapat dalam harga 40% ke 50% macam tu, hang dah jimat. Duit selebihnya hang boleh buat untuk servis, untuk upgrade dan sebagainya. Tapi kalau duit hang banyak, hang nak beli terus mahal, okey lah. Macam ni D750, kita body yang sangat-sangat best. Aku pernah shoot bola pakai dia, aku pernah shoot rugby pakai dia. Sport lain aku tak apa ingat, okey. Yang ni pas lulus, okey. Sebelum tune, yang ni macam owner ni dia nak hantar level tertinggi, level 5. Sebab dia ada level 1 tu dah buat, level 2, level 3, level 4, level 5. Apa yang membezakan dia? Okey, kamera murah dengan kamera mahal ni biasanya autofocus lagi laju, color lagi cun, habis tu ISO lagi yang kata lagi padu kan. Kemudian yang lain metering lebih tepat, ikutlah kan dia punya tu kan. Okey, bila hang hantar aku untuk buat tuning semua kamera, insya-Allah boleh ke ada level 2, level 3, level 4, level 5, beza harga dengan dia punya sedap dia tu. Bila hang buat tuning, apa yang aku buat? Autofocus hang akan jadi lagi laju daripada biasa. Okey. Kemudian yang mana autofocusan hunting cerah gelap kan. Bila gelap ataupun tekstur gelap ni apa semua, dia hunting sikit, detail tak dapat. Detail tu akan jadi lebih jelas. Kemudian hang punya ISO, hang boleh pump lagi tinggi. Yang tu nak beza kamera murah dengan kamera mahal. Tapi hang tak payah pakai kamera yang sama, ISO hang boleh pump lagi tinggi. Padahal hang pakai body biasa, macam hang ambil satu enjin baru, ingat macam tu kan. Okey, ISO hang boleh pump lagi tinggi. Saya contohlah hang pakai ISO 5000, noise banyak. Once selepas bila aku buat upgrade custom firmware tuning ataupun saka ni, hang punya noise berkurangan dan hampir tiada. Jadi image quality yang automatic naik cantik weh. White balance hang pagi petang siang malam dah tak pening, tu white balance. Kemudian hang picture profile pagi petang siang malam hang dah tak pening. Nak pakai yang mana apa semua aku buat, saya siap untuk hampa. Okey, bila aku dah buat tuning tu apa semua, automatic bateri hang akan jadi lebih jimat daripada biasa. Okey, kos dia tak macam beli kamera baru. Okey, cuma ikut bajet hang lah. Hang nak level 2, 3, 4, 5 lagi tinggi lagi padu. Hang nak fight dia dengan D5 tak ada masalah. Hang nak follow dia dengan D6 tak ada masalah. Hang nak follow dia dengan Z7 Mark II. Habis tu hang nak follow dengan Z9, insyaAllah aku boleh buat. Okey, di 750 ni antara body yang padu. So kalau kita takat D4, D3 apa semua, Z6 atau semua kena 3 ya. Okey, boleh buat dia padu. Jenah percaya aku lah. Nombor phone aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Jangan call biasa, jangan message biasa. Kita akan jawab hang message dalam bentuk WhatsApp, text message, voice message ataupun video message. Hang hantar ke nombor aku. Nak kata nombor aku 1 lah, 0775999914. Apa message dalam tu insya-Allah aku jawab. Cuma sabarlah, tunggu kan, macam brother ni relax lah. Dia hantar aku, dia sabar, dia okey apa semua kan. Yang ni semua dia hantar servis, masuk ni servis, dia nak check, okey, dia kata shutter dia apa semua kita check. Okey, kita check, kemudian kita akan tuning insya-Allah lah. Okey, so takat tu je aku live hari ni. Ada apa-apa aku di Aitan Penang macam ni, dia hantar ke Kelantan. Kalau tak nampak dia lain apa semua, apa dia hantar macam kemarin semua kemarin WhatsApp daripada Lostar, dia mai dia hantar pagi, petang dah boleh ambil safe. Okey.